Negara kita Malaysia kaya dengan kepelbagaian budaya, sejarah dan cerita, baik yang diturunkan dari dahulu maupun melalui kajian sejarawan. Dengan anugerah alam yang mempersona, Malaysia mempunyai banjaran gunung ganang yang menghiasi landscape tanah air. Bercakap mengenai gunung, kita tak akan lari dari kisah mistik dan misteri yang mana ada di antaranya melibatkan unsur-unsur makhluk ghaib, keramat, lokasi pertapaan dan banyak lagi. Elemen-elemen mistik ini kekal menjadi tanda tanya dan kepercayaan bagi sesetengah masyarakat. Tak keterlaluan Prof Tau katakan ia akan terus menjadi pegangan masyarakat dari dahulu hinggalah bila-bila pun. Jadi, dalam video kali ini, jom bersama dengan Prof Tau untuk kita meneroka dan mengkaji 5 gunung misteri yang ada di Malaysia. Yang kelima, Gunung Jerai. Bila sebut tentang negeri yang berada di utara Malaysia ni, apa yang selalu korang bayangkan? Sawah padi, Pulau Langkawi, makanan yang murah dan pelbagai lagi lah. Kesemua ini menggambarkan keunikan negeri Kedah. Tapi, sebenarnya terdapat satu lagi landmark negeri Kedah yang ramai dah tahu, iaitu Gunung Jerai. Ukir namamu di awang Gunung Jerai. Dengan ketinggian 1207 meter, Gunung Jerai boleh dilihat dari Pulau Pinang yang mana berbeza dengan gunung yang lain. Ia berada hampir dengan pesisir pantai, jauh dari banjaran-banjaran pergunungan. Berdasarkan kajian dan cerita orang lama, Gunung Jerai dikatakan berasal dari sebuah pulau yang mana turut dijadikan sebagai tempat laungan azan yang pertama di Nusantara ni. Syekh Abdullah Al-Qumairi dikatakan Bilal pertama yang melakukan azan di puncak Gunung Jerai ataupun Pulau Serai nama-lamanya. Selain itu, banyak fosil-fosil ada dijumpai menunjukkan Gunung Jerai adalah sebuah pulau suatu masa dahulu. Dengan sejarah panjang, Gunung Jerai turut terkait dengan kisah mistik. Ada yang berpendapat banyak pengamal ilmu putih dan hitam akan menjadikan Gunung Jerai sebagai tempat pertapaan terakhir sebelum diijazahkan sepenuhnya. Bagi penggemar aktiviti paranormal pula, banyak kisah misteri seperti bunyi orang mengaji di dalam hutan tebal, suara-suara mendayu di kaki gunung, lintasan kelibat putih dipercayai penjaga gunung, serta tempat mandian bunian. Menurut perkongsian dari Meja Fitri berkaitan Gunung Jerai, begitu banyak kisah dan sejarah di Gunung Jerai ni yang mana tak kesemua akan diketahui oleh orang awam. Ada yang boleh diceritakan, ada yang ditokok tambah, dan ada rahsia yang kekal rahsia. Kan, mereka tak tahu betapa banyak rahsia ketamadunan, lepas tu sejarah warisan, lepas tu untuk dari segi jati diri berlambak kat situ. Kan? Cuma kita tak nak buka. Cerita Sang Kelembai, cerita tu Sang Kelembai tu adalah gelaran. Saya ulang sekali lagi, Sang Kelembai ni saya ringkaskan, Sang Kelembai adalah gelaran. Dia ada nama sebenar je, satu. Yang kedua, kenapa mulut dia tu masin? Kerana dia mengamalkan satu ilmu yang sampai Allah bagi izin, mulut dia tu masin. Mulut dia tu masin, orang panggil mulut masin lah kan? Mulut dia tu masin. Tapi ilmu dia tu sebenarnya tidak dibenarkan tegur orang. Okay? Ilmu dia tu, Sang Kelembai tu tidak dibenarkan tegur orang ataupun dia kena banyak berdiam. Itulah dia, Sang Kelembai. Ketika Gunung Jerai masih lagi dalam tukun, dalam keadaan tukun, dia baru nak jadi gunung, air baru nak surut. Okay. Tok Mat pernah cerita tentang Sang Kelembai, ya tahu pun. Jap. Jangan lupa untuk likes dan subscribe channel Prof Tau. Yang keempat, Gunung Kinabalu. Seterusnya, Gunung Kinabalu merupakan gunung yang tertinggi di Malaysia. Terletak di bahagian barat Sabah, berketinggian 4,095 meter dari aras laut. Gunung Kinabalu adalah lambang kemegahan masyarakat Sabah dan penduduk negara Malaysia. Selain daripada ikon pada Note RM100, Gunung Kinabalu sebenarnya menyimpan 1,001 kisah misteri yang ramai tak tahu. Berasal dari perkataan kadazan dusun
Aki yang bermaksud nenek moyang dan Nabalu yang bermaksud gunung. Jika digabungkan menjadi gunung nenek moyang. Ini kerana masyarakat Kadazan Dusun percaya gunung ini menjadi tempat persemadian roh nenek moyang mereka sejak dahulu lagi. Tak hairanlah ada yang menganggap ianya lokasi terpelihara dan banyak pantang larang yang wajib diikuti. Para pelancong dinasihatkan untuk menjaga adab dan tata cara ketika mana berada di Gunung Kinabalu. Malim Gunung sendiri percaya malapetaka gempa bumi yang telah tular pada Jun 2015 yang lalu. Lari. Berkait rapat dengan tindakan yang tak bertamadun pelancong asing di sana, yang mana mereka telah berbogel dan menari-nari di atas puncak gunung. 4 pelancong asing yang berbogel di puncak Gunung Kinabalu mengaku bersalah melakukan perbuatan yang tidak senonoh di gunung tersebut. 4 individu berkenaan adalah sebahagian daripada 10 pelancong yang berbogel di Gunung Kinabalu. Gempa bumi ini antara yang terburuk sepanjang beberapa tahun kebelakangan ni, dan jalan utama ke kaki Gunung Kinabalu turut dilaporkan rosak akibat runtuhan batu-batu besar. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada pengurusan Taman-Taman Sabah, termasuklah semua yang terlibat dalam usaha untuk memperbaiki semula laluan pendakian gunung. Selain itu, melalui perkongsian media sosial Abesram Channel, beliau turut berkongsi kisah misteri sewaktu berada di Gunung Kinabalu. Dia nak telap dah masa ni, tiba-tiba dia perasan dekat luar kemah dia ni ada seorang lelaki tua tengah duduk pusing kemah dia. Tiba-tiba pakcik ni, lelaki ni, dia jenguk ke dalam kemah seolah-olah dia nak cek apa yang Amrin tengah buat. Jadi dia bangun, dia hulurkan kepala, dia intai kiri kanan kawasan perkemahan ni. Pakcik ni dah hilang lah, dah tak ada. Jadi dia rasa pelik. Yang ketiga, Gunung Datuk. Bagi senarai seterusnya, kita pergi ke Negeri Sembilan pula. Gunung Datuk yang terletak di daerah Rembau merupakan destinasi pendakian yang popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Berketinggian 884 meter dari paras laut, gunung ini bukan sahaja menawarkan pemandangan yang menakjubkan, malah menyimpan sejarah dan elemen mistik yang tersembunyi. Ada yang berpendapat Gunung Datuk dikaitkan dengan tokoh legenda tanah Melayu iaitu Hang Tuah. Dikatakan Hang Tuah pernah bertapa di puncak gunung ini sebagai persiapan sebelum menerima tanggungjawab sebagai laksamana. Di puncak Gunung Datuk terdapat formasi batu besar yang menyerupai sebilah keris, seperti petanda dan kaitan dengan sejarah pahlawan legenda tu. Ada juga kisah misteri berkaitan Gunung Datuk ni, di mana ada laporan gangguan suara misteri seperti meniru suara yang kita kenali, rasa diri sentiasa diperhatikan dan lintasan bayangan yang laju. Banyak lagi kisah mistik lain seperti yang dikeluarkan oleh laman sosial berita harian ni. 2,900 kaki dari aras laut. Kalau diikutkan, laluan pendakiannya tidak begitu sukar. Namun persoalannya, mengapa Gunung Datuk ini merekodkan terlalu banyak kes sesat? Persoalan itu akan kami rungkai. Yang kedua, Gunung Tahan. Gunung Tahan terletak di dalam Taman Negara Pahang dengan mempunyai ketinggian 2,187 meter. Ianya menjadi lokasi pilihan peminat aktiviti mendaki ataupun hiking. Bagi peminat aktiviti mendaki, Gunung Tahan ni berada dalam senarai wajib ditawan bagi melengkapkan senarai 7 gunung tertinggi di Semenanjung Malaysia. Untuk pengetahuan, ekspedisi menuju ke puncak Gunung Tahan boleh mengambil masa sehingga 4 ke 5 hari. Banyak kisah penceritaan, baik dari masyarakat tempatan maupun akhbar yang menjelaskan tentang kisah-kisah yang terdapat di situ. Antara yang pernah menjadi bualan ramai adalah lokasi terhempasnya pesawat yang dipandu oleh Lloyd M. Smith pada tahun 1972 yang lalu, di mana masih boleh dilihat sepanjang laluan mendaki ke puncak. Ia telah mengorbankan 2 nyawa tau. Selain itu, Gunung Tahan turut menjadi saksi kisah di mana seorang penuntut universiti
lelaki bernama Nur Maisarah Samion yang berusia 21 tahun pada tahun 2008 yang lalu telah sesat. Apa yang mengejutkan, wanita tersebut telah sesat selama 19 hari, membabitkan seramai 150 anggota dalam misi pencarian tu. Kejadian berlaku di mana Maisarah mengatakan dia telah berjalan ke suatu lokasi yang cantik sebelum tiba di puncak, namun tersalah arah sebelum gagal menemui rakan-rakan yang lain. Maisarah mengatakan dia terus berjalan hingga tersalah langkah, masuk ke dalam hutan yang semakin tebal hingga sesat. Dengan sedikit pengetahuan dan beberapa coklat coki-coki sebagai makanan untuk bertahan, Maisarah tak berputus asa untuk meneruskan hidup. Dia juga berkata, nasibnya baik kerana tak terserempak dengan binatang buas. Mungkin kerana kebergantungannya yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala di samping menjaga waktu solat sebaik tiba masanya. Pelbagai pengalaman perit dialami seperti hampir lemas dalam sungai, kacamata pecah membuatkan suka untuk melihat, tiada bantuan pertolongan serta sumber makanan yang terhad. Akhirnya, setelah 19 hari, pasukan penyelamat berjaya menemui Maisarah yang mana pada ketika itu dalam keadaan yang tersangat lemah. Sebab, yelah saya lama sangat ni kan, tak ada orang cari ke? Kenapa buat macam ni kan? Kenapa saya tak mati lagi? Kenapa saya masih hidup macam tu? Saya tengok je sungai tu kan, saya macam nak terjun. Tapi Allah masih biarkan aku hidup. Kenapa? Mesti ada sebab. Mesti sebab. Kalau Allah nak matikan saya, biar je lah Allah matikan kan. So bila cakap, awak kenapa ni? Cakap kan, saya sesat kan. Lepas tu dia tanya dah makan belum? Dia kata dah berapa hari tak makan ni, cakap dia kan. Lepas tu dia kata dia tahu ada orang sesat tapi bukan kat sini, dia cakap macam tu. Lepas dia kata, ni bukan gunung tahan ke? Saya tanya dia. Ni gunung tahan tapi awak hilang kat kawasan lain, dia kata. Maksudnya saya dah pusing sebenarnya gunung tahan tu. Kan saya cakap. Yang pertama, Gunung Ledang. Bagi senarai pertama video kali ni, Prof tak yakin ramai familiar dengan nama Gunung Ledang kan? Sebuah gunung yang sangat sinonim dan kaya dengan kisah dan sejarah masyarakat Melayu dan Nusantara umumnya, terletak di daerah Tangkap yang mana dinamakan semula atas perkenan Sultan Johor, menggantikan nama lamanya iaitu daerah Ledang. Kalau bercakap saja tentang gunung ni, tak lain tak bukan apa yang bermain di fikiran adalah berkait misteri Puteri Gunung Ledang. Kisah popular yang mana sang puteri telah menolak pinangan Sultan dengan memberikan syarat-syarat yang tak masuk akal. Contohnya, ada yang mendakwa Puteri Gunung Ledang sebenarnya bukanlah dari golongan manusia. Dari sebab itulah beliau mempunyai wajah yang sangat jelita hingga menarik minat Sultan. Selain dari kisah tersebut, antara misteri lain Gunung Ledang adalah kemunculan serta penjaga gunung iaitu Nenek Kebayan. Dalam kepercayaan orang Melayu, Nenek Kebayan merupakan seorang wanita tua berkerudung yang tinggal di hutan dengan mempunyai wajah yang menakutkan. Cerita ini daripada pendaki-pendaki yang mendaki Gunung Ledang, di mana mereka sendiri dah diberitahu sebelum naik ke Gunung Ledang mereka akan berjumpa dengan beberapa makhluk gaib. Di antaranya adalah Nenek Kebayan ni, dan diorang diminta untuk tidak bercerita, untuk tidak menegur Nenek Kebayan kalau mereka terserempak dengan Nenek Kebayan ni. Pula besar juga antara kisah lain yang mana turut berkait dengan Gunung Ledang ni. Dikatakan saiznya saja sebesar pemeluk 5 lelaki dewasa. Kehadiran ular besar ni tidaklah memudaratkan pengunjung, sebaliknya ia adalah sebagai ujian kepada para penuntut ilmu, terutamanya bagi yang terlibat dengan ilmu persilatan. Jadi diorang pun senyap, diam, disebabkan diorang ni nak menguji ilmu persilatan. Mungkin diorang anggap ular tu adalah bukan ular sebenar, mungkin adalah ular siluman atau ular jin yang datang untuk menguji diorang. Tapi itulah yang Atuk Abang nampak. Atuk Abang dan bersama rakan-rakannya nampak kehadiran ular besar di kawasan Pulau Ledang. Namun, di sebalik banyak laporan dan bual cerita dari mereka yang berpengalaman, Gunung Ledang masih mampu menarik minat pengunjung dari dalam dan luar negara. Lebih kurang 15,000 ke 20,000 pengunjung telah datang ke sini pada setiap tahun. Ramai kan? Memang terbaiklah. Korang kalau berminat boleh saja datang ke sini, asalkan datang dengan niat yang betul, menjaga adab di tempat orang dan sentiasa menghormati kawasan yang dikunjungi. Okeylah, rasanya setakat ni dahulu perkongsian gunung misteri yang ada di Malaysia. Korang kalau ada pendapat dan cadangan lain, boleh tulis di ruang komen di bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang semua.